Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Bismillah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, guru, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di atas keizinan Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk salat maghrib secara berjemaah bersama-sama, kemudian kita berzikir, kemudian kita duduk dalam lingkungan majlis ilmu. Mudah-mudahan hari kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi mengurniakan kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang banyak berjasa kepada kita, yang banyak memberikan contoh teladan kepada kita, menjadikan idola, petunjuk kepada kita dalam kehidupan kita keseharian. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali perbincangan kita daripada
perbincangan yang lalu daripada kitab tafsir Suratul Kahfi yang dikarang oleh Fadil Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Dalam bulan lepas, beberapa bulan yang lalu, kita telah mengikuti perbincangan tentang mukaddimah kitab ni. Kemudian kita telah membincangkan dalam bab yang pertama. Ke depan ni ada tinggal 9, 8 lagi kitab. Kalau siapa yang nak dapatkan lagi boleh ambil lah kan? Tinggal 8 lagi last. Mungkin malam-malam boleh nak baca, nak belik-belik kan, daripada duk tengok apa Maharaja Lawak ke cerita ramah apa kan. Baik kita pilih kitab. Jadi insya-Allah kita sambung dalam bab yang kedua, jadi ancaman terhadap kepercayaan Allah mempunyai anak. Tafsir ayat 4 hingga 8 Suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu, dan nenek moyang mereka pun begitu juga. Maka alangkah besarnya kalimah yang keluar daripada mulut mereka itu, apa yang mereka katakan itu adalah dusta semata-mata. Maka barangkali kamu akan membinasakan diri kamu sendiri kerana sedih melihat kekufuran yang ada pada mereka, jika sekiranya mereka tidak beriman dengan apa yang kamu nyatakan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini perhiasan untuk dinikmati oleh manusia, untuk kami memuji mereka. Siapakah di kalangan mereka yang baik amalannya? Dan sesungguhnya kami juga menjadikan di atas dunia ini debu-debu yang berada di atas batu. Huraian ayat firman Allah Ta'ala, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Ayat ini merupakan amaran Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Mereka itu terdiri daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin Mekah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah, manakala orang-orang Nasrani pula mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah. Begitu juga orang-orang musyrikin Mekah yang mengatakan bahawa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah rentetan sambungan daripada beberapa ayat sebelum ini yang kita bincangkan dalam bulan yang lalu, yang mana memperihalkan tentang isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Al-Quran adalah merupakan suatu petunjuk kepada kehidupan kita sebagai manusia.
Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni sebagai manusia sebaik-baik makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih hebat penciptaannya daripada manusia. Kita tengoklah rancangan National Geographic ke, Discovery Channel ke, ataupun dari mana-mana dalam makalah bahan bacaan yang ada di sekeliling kita, kita lihat bagaimana Allah SWT menciptakan binatang-binatang yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat, makhluk-makhluk yang pelbagai jenis, yang besar ada, yang kecil ada, yang halus, yang seni, yang pelbagai bentuk dan rupa, yang kita tak pernah jumpa pun ada orang buat kajian tentang makhluk-makhluk tersebut. Namun dalam banyak-banyak makhluk Allah SWT yang diciptakan oleh Allah SWT, manusialah merupakan makhluk yang paling istimewa. Kerana manusia ini diberikan akal oleh Allah SWT. Akal yang baik, akal yang terpandu dengan Al-Quran. Ramai juga orang istimewa yang mempunyai akal tetapi salah menggunakan kuasa akal dia. Dia gunakan akal dia untuk menipu orang, menggunakan akal untuk membolok harta orang, menggunakan akal untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala seumpama kita ini, kita mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Al-Quran itu sebagai sumber rujukan kita. Kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran, berdasarkan nas, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh macam peralatan elektronik ke, ataupun kereta lah, ambil contoh kereta ada luar. Orang yang buat kereta tu, cipta kereta tu, daripada kereta hak mahal-mahal, Mercedes ke, BMW ke, yang harganya tinggi, ataupun kereta yang tak berapa nak mahal, kancil, Myvi dan sebagainya. Kita beli kereta tu, disertakan dengan kereta tersebut satu buku panduan, satu manual book, cara menggunakan kereta tersebut. Kan? Meter ada tang mana, minyak bubuh tang mana, fuse ada tang mana, siap ada carta, gambar dan sebagainya. Lengkap tentang bagaimana menggunakan kereta tersebut. Maka kita ni manusia ni yang lebih complicated lagi penciptaannya daripada kereta, lebih-lebih lagi lah memerlukan satu buku panduan kehidupan. Dan buku panduan kehidupan kita itu adalah Al-Quran Karim. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, siapa yang patut kena sembah, siapa yang tak boleh sembah, siapa kena ikut, siapa tak boleh ikut. Itu adalah merupakan rujukan buku panduan kita yang menjadi sumber perundangan kita. Sama ada kehidupan dalam kita sebagai seorang individu, ataupun kehidupan kita dalam keluarga, ataupun kehidupan kita dalam bernegara, semuanya adalah kena berpandukan kepada Al-Quran Karim, sumber rujukan kita. Kalau kita ambil contoh kereta tadi lah, kereta Mercedes, kita pakai manual book, buku kancil, boleh match tak? Boleh masuk? Sudah tentu tak boleh masuk. Macam tu juga dengan manusia. Manusia ni nak menyelesaikan masalah kehidupannya, dia kena ikut buku panduan yang sesuai dengannya. Buku panduan yang sesuai ialah Al-Quran Karim. Itu perbincangan kita dalam bulan yang lalu. Lalu dalam bab yang kedua ini, bagaimana Allah SWT menyambung lagi bahawa Al-Quran itu wa yunzirul ladina qalu takhadallahu walada, memberi peringatan. Al-Quran itu memberi peringatan kepada manusia yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak. Ini adalah penyelewengan yang berlaku dari sudut akidah, yang mana kita belajar akidah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa.
Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan macam kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperanakkan, kita diperanakkan oleh ibu kita, diperanakkan oleh ibu dan ayah kita. Allah SWT itu tidak beranak macam kita ni yang ada anak. Dan ini adalah merupakan satu amaran daripada Allah SWT. Wa yudhirul ladina qalu takhadallahu walada. Ajaran-ajaran yang menyeleweng mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah, Musa itu, Uzair itu adalah anak Allah. Ajaran Trinity mengatakan dalam agama Kristian yang diselewengkan yang ada sekarang ini, mengatakan bahawa Nabi Isa itu, ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, ada yang kata Nabi Isa itu adalah Tuhan. 3 in 1, 1 in 3. Ya, pelbagai aliran, mereka pun ada pelbagai fahaman yang saling bercanggah di antara satu sama lain. Sedangkan kita ini orang Islam, orang yang beriman dengan Allah SWT, ini keyakinan kita. Orang-orang musyrikin Mekah pula mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Begitulah buruknya amalan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang memfitnah Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran, wa yudhirul ladina qalu takhadallahu walada. Mengikut riwayat para mufassirin, ulama tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa pembesar-pembesar Makkah yang terdiri daripada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, An-Nadar bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Abu Bukhtari dan lain-lain lagi telah berkumpul. Mereka telah mengadakan pakatan untuk menyebarkan fahaman dan ajaran-ajaran jahiliah yang menyesatkan itu. Apabila pakatan mereka diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berduka cita. Baginda berhasrat supaya kesemua mereka itu memeluk Islam, terutama saudara maranya yang terdekat seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam keadaan yang sedemikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai memberi peringatan kepada golongan-golongan kafir dan memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, wa yunzirul ladina qalu takhadallahu walada, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Begitulah sifat seorang Nabi. Nabi SAW seorang insan yang sangat mulia, hatinya begitu suci, yang menginginkan kebaikan kepada umat, yang menginginkan umat ini kalau boleh masuk syurga semuanya, kalau boleh umat ini semuanya tidak ada seorang pun dalam neraka. Namun itu tidak berlaku, kerana orang-orang yang jahil, orang-orang yang takabur, mereka memilih untuk berada dalam kesesatan. Kaum musyrikin Mekah ramai yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yang ramai yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan fitnah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan fitnah. Mereka memberikan fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai perkara, mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Dan Nabi SAW mengharapkan sangat, susah hati baginda. Itulah sifat Nabi SAW. Susah hati sebab apa? Sebab mereka tidak mahu menerima ajaran Nabi. Nabi SAW susah hati kerana Nabi takut mereka ini semua akan diazab oleh Allah semata, dihumbankan ke dalam neraka. Sedangkan mereka itu adalah di kalangan ahli keluarga baginda, pak menakan baginda, duk main sekali masa dulu-dulu. Abu Jahal lah orang yang sangat meraihkan kelahiran Nabi SAW, yang
meraihkan, bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membesar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun tuan-tuan. Lama kan? Duk berkawan, duk bergaul bersama-sama selama 40 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah SWT. Kita cuba kaitkan dalam kehidupan kita macam ni lah. Kalau zaman dulu orang-orang jahiliah bersama-sama dengan kita, berkawan dengan kita, tiba-tiba kita jadi baik. Bila kita jadi baik, ya hak dulu yang berkawan-kawan dengan kita dulu tak mau dah berkawan dengan kita. Dan mereka kekal berada dalam jahiliah. Satu tu kita ni rasa kesian, rasa susah hati. Mengapalah mereka ni tidak mahu bersama-sama dengan kita? Makalah mereka ni tidak mahu solat. Mengapa mereka ni ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat kuat perasaannya, sayang kepada umat. Jadi kita kena selalu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim. Maksudnya mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu, dan nenek moyang mereka pun begitu juga. Walaupun mereka merasa diri mereka bijak dan pandai kerana mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa mereka itu tidak mempunyai ilmu, jahil dan tidak mengerti apa-apa. Allah Ta'ala juga menegaskan bahawa nenek moyang mereka juga berada dalam keadaan kejahilan kerana mendukung pegangan yang menyeleweng daripada jalan yang sebenarnya. Maksud pandai ataupun cerdik bukanlah kita nilai berdasarkan kepada kepandaian atau kecerdikan intelektual semata-mata. Bukannya hanyalah sekadar berapa A matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains semata-mata. Bahkan kepandaian yang sebenarnya adalah apabila seseorang itu menggunakan kepandaiannya, kecerdikannya untuk memilih jalan bersama-sama dengan Islam, memilih jalan untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tak gunalah mengaji tinggi entara mana sampai peringkat PhD, Master dan peringkat yang tertinggi, tetapi menyalahgunakan ilmu yang ada untuk menghancurkan Islam, menyalahgunakan kepandaian yang ada untuk berfikir untuk memusnahkan Islam. Dan ini yang berlaku di kalangan kaum musyrikin Mekah. Mereka cerdik, mereka pandai. Syair mereka dikarang dalam bentuk yang sangat indah. Mereka berdagang sampai ke Syam. Sekarang ni wilayah Lebanon, Palestin, Syria. Daripada Mekah berdagang sampai ke Syam. Pandai berniaga, kaya raya, mempunyai kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi. Mereka orang yang hebat, kaum Arab Quraisy. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni tidak cerdik. Mereka ni masih lagi jahil. Walaupun hebat tara tu, tetapi mereka ni masih jahil. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka tu tidak ada ilmu, juga sama dengan nenek moyang mereka yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah patung, menyembah hantu, menyembah benda-benda makhluk-makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Maka alangkah besarnya kalimah yang keluar daripada mulut mereka itu. Apa yang mereka katakan itu adalah dusta semata-mata. Mengapa Allah Ta'ala berfirman begitu rupa di dalam ayat ini? Disebutkan demikian kerana Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahawa betapa besarnya kemungkaran yang mereka lakukan. Kemungkaran itu bukan sahaja berlaku di dalam hati, tetapi sanggup pula dilafazkan dengan mulut. Ini memberi pengertian bahawa kekufuran mereka amat dahsyat sehingga memenuhi hati dan mulut-mulut mereka. Dalam
tafsir fi zilalil Quran jadi karang oleh almarhum Syahid Said Qutb, memperihalkan tentang keindahan ayat ini. Bagaimana ayat ini, struktur ayat tersebut memberi gambaran betapa besarnya, betapa buruknya perbuatan mereka itu. Setiap susunan ayat saling membesarkan antara satu sama lain. Start dengan kaburat, bermula dengan kaburat, alangkah besarnya. Kaburat kalimatan, satu kalimah tamyiz yang menjelaskan, kalau ikut ilmu nahwu, dia menambahkan penekanan. Macam kalau macam kita kata besar, besar tu tak besar sangat, besar sungguh, ke besar, besar sungguh-sungguh, besar sangat. Jadi cara interpretasi ataupun ekspresi sesuatu ayat. Jadi Allah SWT kata kaburat kalimatan, dua kalimat. Afwahihim, mulut-mulut mereka, kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut mereka, dia bunyinya bunyi besar. Afwahihim, kita kena buka mulut. Buka mulut pada kalimah afwahihim. Dan kalimah hihim, menunjukkan betapa besarnya, sangat teruk apa perbuatan mereka ni. Dan rangkaian kata tu melukiskan suasana. Kalau kita orang yang mengaji bahasa Arab, dia dapat membayangkan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, bagaimana Allah SWT memperihalkan, melukiskan suasana teruk tersebut tu dalam satu kalimat, satu ayat. Dan inilah menunjukkan bahawa apa yang mereka tuturkan, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, merupakan satu kesalahan yang besar yang disebutkan dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaquluna illa kadiba." Apa yang mereka katakan itu adalah dusta semata-mata. Inilah pendustaan yang direka cipta oleh kaum-kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala kena memahami betul-betul bagaimana dari sudut ilmu akidahnya, bagaimana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara-perkara yang membatalkan iman, apa perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang boleh menguatkan iman kita, amalan-amalan yang boleh menguatkan iman kita. Jadi perkara ini sangat penting, kerana inilah permulaan kepada surah tersebut. Kerana iman inilah yang akan membentuk segala-galanya. Kita akan sentuh lepas ni. Kerana iman inilah yang membentuk pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kerana iman inilah yang membentuk bagaimana peristiwa dua orang pemuda yang mempunyai kebun. Kerana iman inilah yang membentuk pribadi Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nanti lepas pada ni, episod-episod akan datang, kita akan bertemu dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pentingnya membentukkan iman kita. Dalam perjuangan Islam, iman itu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Inilah yang didokong oleh Nabi SAW, yang didokong oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, didokong oleh para alim ulama sebelum-sebelum daripada kita. Dan inilah yang didokong, akidah inilah yang didokong oleh pejuang-pejuang Islam zaman sekarang. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka barangkali kamu akan membinasakan diri kamu sendiri, kerana sedih melihat kekufuran yang ada pada mereka, jika sekiranya mereka tidak beriman dengan apa yang kamu nyatakan. Rasulullah